Assalamualaikum sahabat, apa khabar? Mudah-mudahan sihat walafiat ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Noriana. Saya nak sharekan masak tumis sama soton ya. Ni soton 1 kilo. Soton ni saya rebus dulu sekejap je rebus, kita buang air ya. Okay, ni bahan-bahannya lada besar, saya guna lada besar dengan cili padi hijau ya. Sedikit belacan, serai, bawang besar, halia 1 eci, kunyit basah 1 eci ya. Ni masuk air asam jawa. Ni bawang besar ni saya masuk 1 biji je. Ni kita blender bahagian ni ya. Belacan, halia, kunyit basah dengan bawang putih, bawang merah ni blender ya. Cili padi hijau dengan lada besar blender juga ya. Okey, senang je buat masak tumis soton ya, sambal soton. Ni serai 1 batang, ketuk je. Okey, kita masuk bahagian blender ni ya. Ni kita patah-patah dia ni ya. Lada besar ni. Biji lada besar ya. Ni cili padi hijau ni saya masuk je ya. Ada 15 biji lah cili padi hijau ni. Okey, kita blender yang bahagian ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita tumis bahagian blender tadi ya. Ni saya blender kasar je ya. Ni masukkan serai ya. Serai ketuk je ya. Ini saya masukkan daun 5 purut ya, 2 helai. Untuk perasa garam ya. Ni perasa mushroom ya. Masukkan gula ya. Saya masuk gula 1 sudu lebih ya, takut pedas ni. Lada besar yang lebih ya. Tadi masukkan cili padi hijau tu, dia tak pedas. Ini saya masuk air asam jawa ya. Kita boleh masuk soton ya. Tumisan dah pecah minyak ni. Soton ni saya pula 2 soton besar. Ni masukkan bawang holland ya. 1 biji. Alhamdulillah dah masak ya. Ni makan nasi panas-panas sedap ya. Soton sambal ni. Sahabat semua, alhamdulillah dah siap ya resipi simple dia, resipi sambal soton tumis cili padi ya. Okay, assalamualaikum semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Noriana. Okay, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih semua.